kat situ, anak makan bertemankan telefon. Ada tak dekat sini anaknya makan bertemankan telefon? Pasti ada. Dan mesti makan bertemankan telefon. Ada tak dekat sini anaknya makan bertemankan telefon? Pasti ada. Dan mesti anak itu ada masalah tantrum dan sebagainya. Jangan cakaplah anak yang makan depan telefon okey. Tak okey. Jangan tipu ibu ayah, jangan tipu diri sendiri. Ibu ayah jangan nak sedapkan hati anak. Okey je makannya depan telefon tapi okey je. Tak okey. Pasti ada benda yang tak okey. Sebab bila kita makan depan telefon, anak itu tidak makan dengan baik. Ibu ayah jangan main-main. Orang budak-budak yang makan depan telefon, dia boleh membuatkan ada masalah kesihatan juga. Kalau tak percaya, lepas ni Google lah, tanya AI ke, tanya doktor ke, adakah anak makan depan telefon atau depan TV dan sebagainya, dia makan dengan baik? Dia boleh digest dengan baik? Tidak. Sebab dia tidak tahu. Badan dia tak tahu nak membezakan makan ataupun tengok. Tak boleh. Tengok TV pun sama, skrin juga. Kenapa perlukan skrin? Kenapa perlukan TV? Kenapa perlukan telefon? Kenapa perlukan gadget sewaktu makan? Makanan itu apa? Makanan itu adalah rezeki. Makanan itu adalah nikmat Allah Ta'ala bagi dekat kita untuk kita dapat tenaga dan khasiat daripada makanan itu. Apa perlu kita buat bila Allah bagi kita sesuatu? Bersyukur. Jadi kalau kita makan depan telefon, kita makan depan TV, anak kita makan bertemankan gadget, waktu bila anak nak bersyukur? Waktu bila kita nak ajak anak tentang syukur? Kan? Bersyukur adik, alhamdulillah hari ni adik dapat makan mangga, kan? Mangga. Orang putih panggil mangga, orang putih cakap. Saya suka bercakap dengan anak ibu ayah yang ada anak newborn sebab kita kena start daripada awal dan kita kena cegah daripada awal. Anak tu start 6 bulan makan je, jangan dihadapkan dengan telefon. Syukur dan syukur. Inilah cara kita nak tunjukkan kesyukuran. Dah lah Allah Ta'ala bagi anak, Allah Ta'ala bagi kita makan lagi rezeki. Itu pun kita tak nak bersyukur. Itu pun kita masih lagi nak tengok TV time makan. Kenapa? Kita kena enjoy. Kita kena lalui masa ataupun situasi ataupun waktu kita nak menyuapkan anak tu. Kan? Daripada situ kita ingat Allah. Itu yang kita katakan. Kita ingat Allah sentiasa. Maknanya kita suap anak pun kita ingat Allah. Kita suap anak pun kita ingat baginda Rasulullah. Mana taknya? Kita ambil, kita kawal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita suap anak tu makan. Tapi kalau kita tengok TV, masa tu kita ingat Allah tak? Kita bukakan telefon, masa tu kita ingat Allah tak? Kita bukakan apa-apa tab ke kartun ke, masa tu kita dapat mengingatkan anak kepada Allah tak? Ataupun kita mengingatkan diri kita kepada Allah tak? Dengan nikmat Allah Ta'ala bagi dalam bentuk makanan ni tadi, dan dengan nikmat Allah Ta'ala bagi dalam bentuk zuriat ni tadi. Syukur. Itulah syukur. Bila tak adanya syukur dalam rumah, itu yang membuatkan kita kacau bilau. Berantakan suami isteri dan sebagainya. Kita kalau kita dah tahu benda tu silap, kita kena perbaikilah. Kan? Tapi cara nak perbaiki dia, kita kena struggle lah sikit. Sebab benda silap yang kita dah buat, kita kena akui kesilapan tu dan kena struggle sikit. Memang anak-anak yang makannya depan telefon, memang susah kita nak ambil telefon tu. Kalau kita ambil telefon tu, dia akan nangis lah. Kalau kita ambil telefon tu, anak tu tak boleh makan lah. Kalau kita ambil telefon tu, dia makan tak habis. Itu pasal saya kata, saya suka bercakap dengan ibu ayah yang ada anak baby. Supaya kita tak melakukan kesilapan-kesilapan yang banyak ibu ayah buat sekarang. Iaitu mengumpan anak itu makan dengan telefon. Sudahnya nanti akan timbul masalah. Anak saya kalau pergi restoran, pergi makan dekat luar, kena bagi telefon. Tak bagi telefon, dia tak boleh duduk diam. Tak bagi telefon, dia akan menangis. Itulah puncanya. Lagi satu, anak-anak besar macam ni, pastikan dia makan. Kalau snack-snack macam ni, macam buah macam ni, tak apalah. Tapi kalau makan nasi, makan bubur, benda-benda yang main dish lah orang katakan, pastikan kita ajar dia makan di meja makan. Macam ni saya ajar dia makan di meja makan. Keluarlah duit sikit, beli baby chair. Tak mahal pun baby chair sekarang, banyak pilihan kan. Duduk bersama-sama mereka di meja makan, ajarkan tertib makan, ajarkan adab makan, bagi tahu anak bahawa okey, alhamdulillah, sebut alhamdulillah nak hari ni kita dapat makan bubur, alhamdulillah nak hari ni ibu buatkan bubur carrot, alhamdulillah nak hari ni mama lenyekkan pumpkin. Apa-apa je lah makanan-makanan yang kita buatkan, sebutkan alhamdulillah. Sambil kita menyediakan makanan itu, kita berselawat. Sambil menyediakan makanan itu, kita berselawat. Sambil kita membasuh ikan, sambil kita membasuh sayur, sambil kita membasuh apa-apa, kita ungkapkan istighfar. Dua tu. Jadi apa alasan ibu ayah? Apa alasan ibu ayah nak bagi telefon dekat anak? Apa alasannya? Kenapa? Senang cerita, malas nak tunggu anak tu makan. Anak makan memang lama. Enjoy lah momen tu. Kan? Itulah masa kita luangkan masa dengan anak-anak, time makan. Betul. Makan ni adalah satu waktu yang sangat-sangat penting untuk anak-anak. Untuk kita dan anak-anak. Waktu makan pun kita boleh ingat Allah Ta'ala. Waktu makan pun kita boleh berselawat banyak-banyak. Bayangkan satu suapan, satu selawat. Satu suapan, satu selawat. Bukan sahaja jasmaninya dapat makan, malah rohaninya juga dapat makan. Tak nak ibu ayah? Tak nak sudah. Hadaplah anak tu depan telefon dan makan.